billah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Alhamdulillah. Kita sambung pengajian kitab Nasaihul Ibad pada muka surat 90 ya. Baik. Mari kita syarahkan yang seterusnya tentang solat. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila al-qal. Jazakallahu khair. 4 keutamaan amalan sunnah. Amalan sunnah maksud amalan yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut amalan, itu bermaksud perbuatan. Ada juga yang Nabi sebut tu namanya perkataan. Ada juga Nabi tak buat pun, Nabi tak sebut pun, tapi Nabi akui. Tu namanya pengakuan. Pertama ya, tadi apa? Perkataan. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga pengakuan. Itu semua sunnah Nabi. Contoh, Nabi suruh kita solat. Lalu Nabi katakan hendaklah kamu solat. Ataupun ketika Nabi suruh kita untuk bersalawat. Lalu Nabi sebut sallu, hendaklah kamu bersalawat. Ataupun Nabi katakan begini, baca Quran. Lalu Nabi sebut iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Itu sebutan, itu maksudnya sunnah. Sebutan itu dalam istilah lain dipanggil hadis. Dipanggil hadis sebab bercakap hadis. Tapi ada sunnah lain yang Nabi buat. Contohnya Nabi pakai serban. Nabi kalau sesuatu, Nabi suka menganan-nganankan sesuatu. Contoh kalau buat sesuatu, Nabi memulakan dengan kaki kanan, ya. Kalau Nabi mandi, sebelah kanan dah dulu. Kenapa? Kalau Nabi bercincin, Allah Muhammad, sebelah kanan juga. Itu maksudnya perbuatan. Baik. Ataupun berwuduk, Nabi tunjuk cara wuduknya tu. Itu namanya perbuatan. Termasuk dalam sunnah juga. Jadi sunnah ni payung besar. Bila payung besar terbagi pada 3 tadi kan. Satu perkataan, tu namanya hadis. Yang kedua perbuatan, amalannya. Yang ketiga pula, Nabi tak buat, Nabi tak sebut pun, tapi Nabi akui. Contoh, ketika Sayyidina Khalid ibnul Walid nak makan dhab, jadi Nabi pun nak ambil makanan tu. Lalu kata tuan rumah, ini dhab ya Rasulullah. Nabi pun tak jadi ambil, tapi dimakan oleh sahabat. Apakah perbuatan itu makannya salah? Jawabnya tidak. Sebab Nabi tak makan, tapi Nabi tak larang. Nabi kata makanan ini tidak biasa di tempat saya. Bukan Nabi kata haram. Kalaulah benda itu haram, mesti Nabi tegah. Sebab Nabi tak akan biarkan umat buat dosa. Tapi Nabi senyap kita. Nabi tak kata haram, tapi Nabi kata ini tak biasa, bukan makanan di tempat kami. Itu namanya pengakuan. Maksud pengakuan, Nabi mengakui itu betul. Boleh? Jadi sunnah tadi ada berapa cabang? 3. Satu tu namanya hadis. Yang kedua perbuatan. Yang ketiga pengakuan. Apa kata Nabi? Man salla kulla yawmin 12 raka'atan faqad adda haqqas salah. Barang siapa yang melaksanakan solat sunat rawatib 12 rakaat setiap hari, maka dia telah menunaikan hak solat. Kita sudah sebutkan hari itu. Mari kita lihat kat bawah tu. Maksud pada perkara yang pertama, 12 rakaat solat sunat rawatib ialah
Rawatib solat sunat yang mengiringi solat. Kalau sebelum dipanggil qabliyah, kalau selepas dipanggil baik. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah solat zuhur, 4 rakaat sebelum solat asar, 2 rakaat sesudah solat maghrib. Ini satu pendapat. Pendapat yang paling kuat yang kita sebut hari itu tu. Cuba ambil dulu muka surat 91, itu yang lebih kuat. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau memperincikan solat sunat rawatib 12 rakaat ialah seperti berikut. Yang ini yang kita cerita minggu lepas. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah solat zuhur. Kalau hari Jumaat sama juga, 4 rakaat sebelum solat Jumaat, 2 rakaat sesudah solat Jumaat. Untuk kami lelaki, sebab kami yang solat di masjid, jadi kami baca usalli sunnatal jumu'ati rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Untuk Kak Ajah, Mak Ajah tak solat di masjid kan, di rumah, jangan pakai Jumaat, pakai Zuhur juga, ya. Sama juga nanti kalau Kak Ajah berkesempatan solat Jumaat, contohnya musafir, ikutlah abang ngaji pergi ke masjid, ikut juga solat Jumaat, lepas tu nak kena solat Zuhur tak? Tak payah, sebab sudah solat Jumaat. Baik. Sama juga nanti kami solat Jumaat di masjid, Kak Ajah di rumah sebelah masjid je pun, dengar orang khutbah. Nak sembahyang Jumaat ke sembahyang Zuhur? Betul-betul tepi pintu tu. Contoh ni masjid tu, rumah Kak Ajah tu, dinding tu. Nak solat Zuhur ke solat masjid, solat Jumaat, solat Zuhur. Kemudian kan kami dengar khutbah dulu. Panjang juga tu kalau setengah imam yang semangat. Jadi Kak Ajah macam mana? Nak terus solat Zuhur ke dengar khutbah dulu? Solat Zuhur terus. Ada kesempatan lepas tu baru baru dengar khutbah. Baik, 2 rakaat sesudah solat maghrib, 2 rakaat sesudah solat isya. Berapa belas semuanya? Dalam mazhab kita Syafi'i yang muakkad ada berapa? 10. Baik, kalau 10 jadi apa 10 tu? Nombor 2 tu 4 rakaat sebelum solat Zuhur. Kalau mazhab Syafi'i yang muakkadnya 2 rakaat sebelum solat. Jadi dalam konteks ini kita solat juga 12 rakaat supaya kita dapat pahala, dapat sebuah rumah dalam. Jadi macam mana caranya? Macam biasa, 2 rakaat sebelum Zuhur tu muakkad, 2 rakaat lagi sebelum Zuhur tidak muakkad. Kan sebelum kan ada 4, boleh ya? Walaupun kita muakkad mazhab Syafi'i 10, kita solat juga 12. Sebab hadis lain sebut akan dibina sebuah rumah dalam. Ini tak disebut hadis ni. Ini sekadar untuk selesailah hak solat itu. Itu solat apa ni? Solat sunnah. Jangan solat sunnah je, fardu tak buat, tak kena juga. Mesti kita buat solat fardu walaupun tidak buat solat sunnah. Itu kaedah dia. Mesti wajib solat fardu walaupun tidak solat, tapi lebih bagus solat fardu dan solat. Berikut ini, ya. Yang mana? Kena sebut juga. Kena sebut juga ya. 2 rakaat tu kena qabliyah juga Kak Ajah. Kena sebut. Kena sebut juga. Usalli 4 rakaat sebelum Zuhur ya. Buat 2 dulu. Usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kita pun angkat lagi. Usalli sunnatadz zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sebut juga. Kenapa kena sebut Kak Ajah? Sebab solat ini namanya solat sunat rawatib. Bila sebut rawatib, wajib sebut qabliyah, wajib sebut ba'. Tinggal lagi rawatib tu kan ada 2, muakkad dengan tidak. Walaupun dia tidak muakkad yang 2 tadi tu, tetap sebut kenapa tu alasannya? Kenapa alasannya kena sebut kena wajib sebut qabliyah? Apa alasannya?
Saya nak dengar sedikit maksudnya. Lain macam bunyi. Kenapa kena sebut qabliyah? Tu je alasannya. Nak beza sebelum dengan selepas, itu bagus. Tapi kan satu kan tadi muakkad, yang kedua tidak. Tetap juga sebut qabliyah. Kenapa? Saya dah nervous dah ni. Sebab saya dah sebut tadi. Tu je jawapannya Kak Ajah. Sebab dia solat sunat rawatib. 4 rakaat selepas isyak. Kan pahalanya seperti solat di malam bulan Lailatul. Dalam mazhab Syafi'i, 4 itu bukan rawatib. Yang rawatib yang berapa mazhab Syafi'i? 2 je selepas isyak, ya, 2 je kan. 4 itu dalam mazhab Syafi'i bukan rawatib. Bila bukan rawatib, tak payah sebut Nak sebut boleh tak? Nak sebut boleh, tapi tak payah sebut pun tak apa. Sebab ia bukan won sebut rawatib, wajib sebut qabliyah atau ba'diyah, walaupun ia bukan muakkad. Tahu lagi tu? Boleh nak? Cuba yang muakkad dulu. Mazhab Syafi'i yang muakkad. Cuba. Subuh 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sebelum atau Jumaat, 2 rakaat selepas atau Jumaat, terus. Betul, lepas maghrib dan 2 rakaat selepas. Itu sahaja yang muakkad. Tapi kalau campur tidak muakkad, ada 22. Cuba. 2 rakaat sebelum, terus. Betul, terus. Betul, terus. 4 sebelum masa, jangan tinggal sebab kita cerita tentang muakkad dan tidak muakkad. Terus sebelum maghrib, isyak, dan selepas campur berapa? 20. Boleh? Asalkan namanya rawatib, wajib sebut qabliyah. Kalau sebelum, wajib sebut kalau selepas. Itu kaedah tu, ingat ya. Berikut ini beberapa hadis yang menjelaskan kesunahan solat rawatib. Solat rawatib itu sunnah. Rasulullah SAW bersabda, artinya ya, Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mura'an salla qabla al-'asri arba'an. Tu hadisnya. Allah merahmati. Apa maksud merahmati? Menyayangi. Kalau dah Allah sayang tu, Allah bagilah pahala. Macam kita lah, kita sayang dengan isteri, tak minta pun kita bagi duit. Kalau dia minta lagi, kita bagi duit. Sebab kita sayang. Along, tolong basuh kereta abah. Along ni bagus betul, tak ambil masa panjang, terus dia basuh kereta. Kita sayang tak dengan Along tu? Kita tanpa sedar ambillah duit 100 untuk belanja universiti. Sebab kita sayang. Betul? Malah kalau kita sayang, apa yang patut dibuat tak jadi kita bagi. Contoh, kita bertunang dengan seseorang, ya. Ni cerita zaman dulu ni, zaman Kak Ajah dulu ni, zaman saya juga, sebab kita dah kahwin kan. Jadi tunang kita pun pakai duit RM300. Kita dengan senang hati kita bagi berapa? Ni tunang ini semula, ya. Ni tunang yang kita cintai ni, dia pinjam RM300. Kita bagi berapa? Baguslah Kak Ajah ni. Bagus Kak Ajah ni. Untung siapa dapat Kak Ajah ni. 500. Tak apa, itu menunjukkan Kak Ajah bagus, ya. Bagi 300 tak apa. Kita pun pinjamkan dia berapa tadi? Tak berani sebut. Tadi 500. Bagus betul lah. Kita pun pinjamkan 300. Setelah dia jadi isteri kita, wajib tak dia bayar? Wajib, sebab tu namanya. Tapi kita pun bagi tahu yang
Nah, dulu awak kan. Dulu awak sebab waktu bertunang awak. Saya pun baru tahu juga awak-awak ni rasa pelik lah. Saya baru tahu juga. Drama Melayu dah punya cerita ni kan. Awak, kita ada ke panggil suami awak? Apa ni? Isteri ke suami? Rasa pelik saya. Lately je lah saya dengar perkataan awak ni. Jadi yang sayang ingat tak yang sebelum kita bertunang dulu, sebelum kita kahwin dulu? Apa tu bang? Alah, yang 300 tu. Apa? Yang awak pinjam tu 300. So, isteri kita dah nervous lah. Kita pun bagi tahu oleh kerana sayang sudi menerima saya sebagai suami, yang 300 dulu tu bayar balik. Itu memang. Lepas tu tadi apa Kak Ajar? Alai, ini yang 300 dulu tu bayarlah 370. Sebab berganda tu. Tak, apa harus kita buat? Yang dulu tu abang halalkan. Nah, tambah lagi. Nah, 1,000 untuk saya. 1,000. Sebab apa tu? Sebab dia sanggup menerima kita. Ramai lagi abang haji lain tackle dia. Kita diterimanya. Itu atas dasar apa tu? Sayang. Sayang ni mahal. Sayang ni mahal. Kak Ajah kalau tengok darah mesti pengsan. Kak Ajah ni dia lemah semangat. Tengok darah pengsan. Tengok nanah pengsan. Kalau dia pengsan, cek mesti lepas tengok darah tu. Kak Ajah ni. Tapi newborn baby, anak pertama, newborn baby keluar, doktor pun ambil, Ajah, ini your newborn, comel, cute baby. Walah, darah-darah lah kita. Berdarah-darah, bernanah-nanah. Dicium tak cium? Kenapa tak pengsan? Tu kenapa tu? Sayang ataupun kasih, love. Mahal love tu. Kenapa? Ketika tengah sedap tidur, tiba-tiba menangis pula baby tu. Ibu tu marah tak? Paling kurang baby tu bukan bisu. Sebab ada yang Allah uji babynya, maaf ya, sengap je. Sian tengok, tu Allah uji, bisu. Kemudian kentut baby. Bukan bapak baby ni, baby. Suka tak? Suka sebab apa? Sistem pengkentutan dia bagus. Kemudian dia kencing, basah tu. Suka tak? Maksudnya sistem perkumuhan dia bagus. Kemuncaknya dia berak dekat situ. Kita pun cemburu, ya Allah. Kalau bapak baby siap tu. Tapi ini baby marah tak? Sistem apa dia bagus? Sistem perkumuhan bagus kan? Ini semua cinta. Tu bahasa cinta tu. Telah lagi kalau Allah cinta dengan kita semua. Kalau kita buat baik kat orang, tiba-tiba dia aniaya kita, dia zalim kita, kita marah tak? Marah kan? Allah tak. Orang itu Allah bagi nikmat, lalu dia buat dosa, lalu dia bertaubat, Allah marah ke Allah kasih? Kasih. Malah dosa tadi itu bertukar pula jadi kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Itu ya Allah. Sebab itu dalam Quran ada berapa surah? 114 surah. Semua surah tu dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surah. Surah apa tu? Taubah. Kenapa surah Taubah tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Sebahagian ulama mengatakan sebab surah ini cerita tentang agak kasar sedikit. Bila kamu jumpa dengan musuh, hendaklah kamu cantas tengkuknya. Kalau begini, dia lebih macam agak ni sikit. Tidak sesuai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi kata ulama, walaupun tidak ada ayat itu, tidak diletak di awal surah, tapi ada dalam satu ayat. Dalam surah Hud. Nabi Hud hantar burung apa? Burung hud-hud
burung hudud kepada Ratu Balqis di mana? Di Yaman. Lalu ketika dibuka surat tu ada tertulis kat situ. Apa dia? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu nah. Jadi kalau kita nak lembut hati orang, baca bismillahirrahmanirrahim berapa ratus kali? 786 kali. Siapa yang belum dapat ijazah ni amalkan setiap hari 786. Lepas subuh macam ni lah. Tapi tengah mengaji ni jangan baca terkumit-kumit mulut bismillah. Jangan dulu sebab kita tengah mengaji. InsyaAllah lepas ni baca ya. 700 saya ijazahkan siapa belum ni. Saya ijazahkan amalan setiap hari, jadikan rutin lepas subuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 700 paling bagus continuously. Tapi kalau tidak, kan tadi tengah baca dalam kereta tadi kan, sampai kat dewan ni baru 400. Stop dulu. Lepas ni sambung lagi 470 86. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, SAW ni maksudnya sallallahu alaihi. Barang siapa yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum solat asar, Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Man salla arba'an qabla al-'asri, saya tak ingat hadisnya nah. Siapa yang solat asar 4 rakaat sebelum asar 4 rakaat, maka Allah akan haramkan, haramallahu, Allah akan haramkan dia daripada api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi janganlah tinggal. Walaupun ini termasuk di dalam muakkad ke tidak muakkad? Tidak muakkad. Tapi jangan tinggal. Kita cerita asar ke kita cerita asar ya? Ini sudah kita sebut tadi nah. Rahimallahu mara'an salla qabla al-'asri arba'an. Saya dah baca hadis tadi. Yang ini, man salla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan. Nah, ini tak ingat saya macam mana nak masuk. Paling bagus dua-dua. Tapi kalau nak buat sekaligus boleh ke aja? Boleh. Tak ingat saya. Ustaz Wan, tolong sekejap Ustaz Wan. Nak bagi dia mau jadi PowerPoint. Yang ni kita nak bagi nampak dekat sini slide ni. Saya dah ada tukar sini. Ini saya yang display ni. Yang buku ni. Buku. Sebelah ni. Jadi slide. Oh dia ni ke not responding. Cuba Ustaz
exit. Ustaz pancarkan dekat. Itulah, tu tak ingat kat mana bubuh. Alhamdulillah. Macam yang ni tadi kita duplicate sini. Itu print apa Ustaz? Oh tu print dulu. Ni tadi. Saya cuba besarkan. Besarkan. Ya Ustaz, dia dengan loading. Oh, dia ambil masa. Ataupun macam ni je lah. Boleh juga. Ya Ustaz, dengan loading. Okey. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin dia besar sangat. Sekejap dia tengah respon. Tapi ni dia dah satu. Dah masuk. Baik, yang dia walaupun dia tengah loading tu, yang kita nak rahimallahu mura'an salla qabla al-'asri arba'an. Baik, itu yang atas tu. Man salla arba'a raka'atin qabla al-'asri harramallahu badanahu 'alan nar. Yang ini yang kita baca ni. Sesiapa yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat, kita sebelum ke selepas ni? Sebelum, ya, qabla al-'asri, sebelum asar, Allah akan mengharamkan badannya daripada api neraka. Ini hadis termasuk dalam hadis yang saya akan keluarkan buku terbaru, ya. Buku terbaru saya lebih kurang 800 hadis ataupun 1000 hadis tentang fadilat amal. Ini antaranya. Jadi janganlah tinggal. Sembahyang boleh dua-dua ataupun 4 rakaat sekaligus. Kalau dua-dua, usalli sunnatal asri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Tak payah sebut qabliyatan, sebab ini tidak ada ba'diyah. Kemudian angkat lagi, usalli sunnatal asri raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau nak sekaligus, usalli sunnatal asri arba'a raka'atin lillahi. Untuk subuh, walaupun kita sebut kaedah tadi, rawatib mesti ada qabliyah, mesti ada ba', tetapi untuk subuh dengan asar tidak perlu, sebab kedua-duanya tidak ada ba'. Prosnam boleh, tak payah tahiyat awal. Kalau nak buat 4 rakaat sekaligus nak tahiyat awal boleh, tidak pun tak mengapa. Boleh pilih dua-dua. Cuma apa yang membezakan nanti, kalau kita nak baca surah, kalau kita buat 4 rakaat sekaligus, 4 kita baca surah. Sama ada kita buat dua-dua ataupun 4 sekaligus. Kalau kita buat dua-dua, baca surah. 2 rakaat dengan surah, 2 rakaat dengan surah. Kalau kita buat 4 rakaat tanpa tahiyat awal, 4 tu baca surah. Terutama sekali dekat rumah nak berebut apa kan. Kalau kami di masjid, itu berebut sedikit. Justru kalau kita nak buat 4 sekaligus, boleh. Tapi kalau kita selangkan dengan tahiyat awal, surah itu cuma dibaca 2 yang pertama sahaja. Macam ia jadi macam solat zuhur pula. Tu je bezanya. Jadi boleh tahiyat awal, boleh, tapi tidak dituntut. Yang dituntutnya itu hanya dalam solat fardu. Boleh tu. Siapa nak buat boleh, tapi 2 rakaat selepasnya tidak boleh baca surah, sebab ia seperti solat fardu. Terpulang, ya. Dan kalau baca surah pun biar dia sequence, jangan melompat-lompat. Kalau baca wadduha rakaat pertama, yang kedua tu bacalah alam nashrah. Yang ketiga tu baca apa? Wattini waz zaitun. Yang keempat tu baca apa? Selepas tu apa? Surah lepas tu. Ceklah situ, ya. Rasulullah sallallahu, ya, tak mengapa. Tak mengapa. Kalau hafal 2 surah je, surah Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Cara bacanya, rakaat pertama Qul ya, rakaat kedua Qul ya, rakaat ketiga Qul huwallahu ahad, yang keempat sebab dia kena sequence.
Jangan qul huwallahu ahad, jangan qul ya qul huwallahu ahad, qul ya qul huwallahu, jangan. Kecuali kita buat dua-dua. Dua-dua tak apa kita. Boleh Lagi nak tanya dulu. Sebab kita cerita ni bukan untuk menghabiskan buku je tak ya. Kita cerita ni nak kita amal. Jadi kita amal lah. Amal Kalau tak baca surah sekalipun solat, sayang. Sebab ini tengok ni, ya Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Itu anugerah besar tu, bukan kecil-kecil tu. Walaupun orang bagi rumah 10 buah, cukup siap dengan furniture yang mewah-mewah semua sekali tu, siap ada fountain depan rumah tu. Tahu fountain? Orang yang pening-pening kepala, migraine, dengarlah fountain tu. Sebab air tu bertasbih. Kalau tak ada juga, pergilah tepi singki. Tak adalah air kat situ, dengar sekejap. Jangan Bang Haji balik kat rumah nanti dimarah Bang Haji nanti. Kenapa membazir? Tak mengapa sekejap. Sebab air tu jatuh tu bukan sembarang tu. Itu bertasbih. Sebab itu di hospital, maaf ya, sakit jiwa, mesti ada fountain. Mesti ada fountain. Supaya kita dengar air itu adalah bertasbih. Dia bunyi bertasbih tu. Baik, lagi ada nak tanya tak? Supaya buat supaya kita buat. Bagus, saya suka orang bertanya bab solat ni supaya buat. Kadang-kadang sebahagian yang lain segan nak tanya. Kalau ada orang bertanya tu, dia memecahkan kebuntuan. Silakan tanya apa lagi? Ya, saya. Sila. Ya. Dia pelbagai. Dia ada yang sama, ada yang tidak mengaji. Hatta kalau solat rawatib ni pelik hatta kalau tidak disebut fadilat sekalipun, tetap pahalanya besar. Sehingga solat sunat selepas asar 2 rakaat tu tak disebut pun fadilat dia, tapi pahalanya lebih besar daripada 4 rakaat yang bukan rawatib, yang mengerjakannya seperti pada malam Lailatul Qadar tu kan. Kalah dengan yang 2 rakaat tu. Tak, solat wusta tu khas untuk fardu. Kalau fardu, cuma solat wusta tu ulama bahas. Disebut tentang solat wusta, solat pertengahan. Nabi sebut hafizu ala salawat was salatil wusta. Ni Nabi sebut. Yang Bang Haji tanya tu, Nabi sebut hafizu ala salawat, hendaklah kamu jaga solat-solat fardu maksudnya. Tapi Nabi spesifik was salatil wusta, dan sembahyang pertengahan tu jaga elok. Sampai ulama bahas kenapa hebat sangat sampai Nabi sebut tu solat apa tu. Lalu ulama bahas, ada yang kata solat asar, ada yang kata solat subuh. Ada 2 pendapat lah, tapi pendapat lebih kuat solat asar, sebab dia betul-betul pertengahan tu. Yang itu untuk fardu. Kalau untuk sunat yang Abang Haji tanya tu, memang ada hadis, siapa yang solat sebelum subuh maka badannya dijaga daripada api neraka. Yang kita baca ni solat apa? Sebelum asar. Jadi memang begitulah. Dia banyak lagi fadilat-fadilat yang lain itu. Jadi jangan tinggal. Hatta kalau tidak disebut fadilat sekalipun, tetap kita jangan tinggal. Contohnya 2 rakaat sebelum maghrib, tidak ada fadilat spesifik macam tadi mengaji. 2 rakaat selepas isyak tak disebut fadilatnya, tapi lebih besar pahalanya daripada 4 rakaat yang bukan rawatib lepas isyak tu. Lepas isyak tu apa pahalanya? Yang 4 rakaat tu seperti mengerjakannya pada malam Lailatul. Bermaksud kalau buat 4 rakaat lepas isyak tu, tapi bukan rawatib, seperti mengerjakan 120,000 rakaat solat. Banyak tak? Banyak pahalanya tu, jangan tinggal. Pahalanya ni sama dengan 4 rakaat sebelum Zuhur, jangan tinggal. Sebelum Jumaat sama juga tu, jangan tinggal. Pahalanya seperti mengerjakan 120,000 rakaat. Besar pahala tu. Tapi
banding dengan 2 rakaat lepas isyak yang tak disebut pun pahalanya, tapi dia rawatib. Rawatib ini lebih besar pahalanya. Sama juga di bulan Ramadan. Solat 2 rakaat selepas isyak lebih besar pahala daripada tarawih. Ingat tak? Berebut macam mana pun jangan tinggal solat rawatib. Kita ulang balik bagi kita betul-betul tahu dan betul-betul kerjakan. Cuba yang 12 ni jangan tinggal, cuba jangan tengok kitab. Jangan tengok kitab. 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum. Terus. Betul lagi. Saya risau tadi sebut asar. Dan 2 rakaat selepas itu janganlah tinggal. Berapa belas semua tadi? Tapi kita ni apalah yang nak sibuk sangat. Buatlah 12. Buatlah 22. Sekarang 22, cuba. 2 rakaat sebelum. Terus. Ya. Betul. 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 Sebelum isyak dan 2 selepas isyak. Kalau ada masa lagi tambah 4. Tu biar kita nak solat ni, kalau kita kurang berzikir pun, solat jangan kurang. Sebab ibadah paling utama adalah solat. Kenapa dalam solat ada zikir, dalam solat ada baca Quran, macam-macam lagi. Sudah ada lagi nak tanya supaya senang hati? Maksudnya nak buat. Kecuali orang yang ada qada. Siapa ada qada jangan buat. Ya. Ya. Baca? Boleh. Baca sebelum subuh boleh. Sebab takut nanti subuh nanti kita sibuk. Tak apa. Yang penting jangan lalui hari melainkan khatam 7, 8, 6. Sebelum subuh pun tak apa, sebab takut nanti subuh banyak. Lagi. Satu, 2 soalan lagi bagi jelas. Apa dia? Ya? 7, 8, 6 banyak sangatlah. Satu kan itu ayat Quran. Bila ayat Al-Quran satu huruf dapat pahala berapa? 10. Fadilat yang lebih khusus yang lain memudahkan urusan, menjadikan kita lebih tenang. Kan bismillahirrahmanirrahim tu, supaya orang sayang dengan kita dan supaya musuh sayang dengan kita. Musuh tidaklah maksudnya berdendam apa semua tu. Melembutkan hati orang. Membayar hutang mudah. Binatang pun suka dengan kita sebab bismillahirrahmanirrahim tu. Banyak lagi lah kalau nak cerita, banyak fadilat. Jangan tinggallah, bacalah 786. Apa dia? Kalau sembahyang qada ditinggalkan kerana uzur maksudnya tertidur, terlupa, boleh buat solat sunat, boleh. Tapi kalau tinggal dengan sengaja, pendapat paling kuat ulama tak boleh sembahyang sunat, tak boleh. Itu pendapat tu bagus. Tapi ada pendapat ulama lain kata boleh. Tapi paling baguslah jangan buat sembahyang sunat. Tambah lagi kalau kita tinggal bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Sebab solat sunat itu, solat qada itu wajib, solat sunat itu sunat. Buat je qada, jangan risau. Kecuali kita rasa tak sedap sebab masuk waktu duha, kan tuannya duha, sembahyang duha lah dulu, tak apa 2 rakaat. Sebab dia macam tuan. Yang kedua masuk masjid. Kan masjid tu macam tuan. Tahiyatul masjid tak apa. Malam pula tuannya apa? Tahajud. Buat tahajud dulu 2. Kemudian tutup malam tu dengan witir. Buat witir lah 3 ataupun 1. Selebih tu qabliyah ba'diyah jangan buat. Buat apa? Qada. Jangan risau. Memang saya tahu sebahagian kita dah selalu buat. Ya. Tapi kita kan hutang tu masih lagi 40 tahun. Bila nak habis tu? Tambah lagi kalau kita sembahyang qada,
Statusnya seperti sembahyang fardu. Satu rakaat fardu itu sama dengan 70 sunat. Orang bagi duit 70,000, nak tak? Esok orang bagi duit 70,000, nak tak? Tak tidur malam ni. Dah 70,000 bermimpi-mimpi. Kalau orang bagi duit 1,000, nak tak? Nak juga, jangan tak nak bagi saya. Tapi 70,000 dengan 1,000 yang mana lebih banyak? Kalau bak duit bukan main kita. Jangan risau. Saya bercakap ni berdasarkan ilmu. Berdasarkan pendapat ulama. Kan kita dah tunjuk kita. Dah ada. Siapa yang belum, minta dengan Umi. Sudah belum? Sudah kan? Ini yang kita buat kita panjang lebar kita. Baik. Ya. Ya. Solat qada. Betul. Bagus soalan Kak Ajah ni. Kalau puasa boleh kita qada dengan sunnah. Contohnya hari ni hari apa? Selasa. Kita masih lagi qada. Boleh? Sahaja aku puasa qada, tapi first Kak Ajah kena qada ya. Sahaja aku puasa qada malam tadi kita berniat. Sahaja aku puasa esok hari qada Ramadan. Dan ada dan tu sunat Muharram, kan Muharram ni kita sunat. Dan Isnin, kalau hari Isnin ni dah Selasa dah ya. Kalau dah hari Isnin, dan katalah puasa putih. Boleh. Tu ikut pendapat ulama kata boleh lah. Sebab ada ulama kata tak boleh. Tak apa, kita ikut boleh. Tapi solat tak boleh. Solat tidak boleh. Ikut pendapat kuat ulama. Kalau begitu banyak sangatlah qadanya. Saja aku qada zuhur dan qabliyah zuhur dan wudu dan tahiyatul masjid dan duha, waktu duha banyak sangat. Tapi ini ikut pendapat ulama yang kata tak boleh ya. Ada juga pendapat ulama kata boleh, tapi bukan untuk qada, untuk solat lain. Contohnya sahaja aku sembahyang qabliyah zuhur dan tahiyatul masjid, boleh ikut sebahagian ulama. Tapi pendapat ni kecil. Pendapat yang lebih kuat, jangan digabungkan untuk solat, sebab solat ni memang khusus. Kalau puasa tak apa tadi Kak Ajah. Dan puasa ni kan panjang. Solat itu kan sedikit. Itu sebab. Boleh amalan di satu Muharram hari itu ini mengikut ulama ya, bukan hadis bukan. Jadi ini namanya fadilat. Jadi kita amal juga, tapi jangan kata daripada hadis Nabi ya. Antaranya apa? Kita amalkan baca 360 kali ayatul, dengan setiapnya dibaca basmalah. Dan automatically kita amalkan basmalah berapa? 360. Jadi sebelum baca ayatul kursi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwal aliyyul azim, sampai habis ya, jangan potong-potong. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha, sampai berapa? 306. Kenapa tu? Untuk kita titipkan setiap hari tu ayatul untuk jaga kita. Di samping pahala yang besar kan, baca ayat tu kan besar pahalanya. Tapi ini jangan sebut Nabi suruh ni. Ini petua ulama. Satu, nak buat, tak nak buat, jangan salahkan orang buat. Dan rugi kalau tak buat. Itu satu. Yang kedua, tidak salah untuk minum susu. Ada minum susu tak malam tu? Sebelum subuh esok minum susu. Kenapa? Mudah-mudahan kita ambil tafaul, namanya tafaul iaitu susu tu kan putih. Mudah-mudahan putih juga hari kita sepanjang tahun. Siapa yang tak minum susu tak payah minum dah. Ini berapa Muharram dah ni?
5. Tapi siapa yang malam tu tak amal 360 ayatul kursi, boleh amal sekarang. Boleh. Walaupun paling bagus malam tu. Paling bagus. Dan khatamnya sebelum maghrib esok. Ini kan dah selesai dah ni. Baru hari ni tahu. Boleh. Amalkan. 360 kali ayatul kursi. Setiap kalinya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini petua ulama ni. Bukan hadis Nabi. Ya, nak buat, tak nak buat, jangan salahkan orang. Tapi rugilah kalau tak buat. Seterusnya antara amalan ulama juga menulis ni. Kertas ni kita buat tulis. Kita nak ambil barakah. Nah, ini bukan, jangan kata Nabi buat ni, tidak. Tapi ini barakah. Sebab menulis yang baik tu dapat pahala tak? Dapat. Menulis Bismillahirrahmanirrahim baik tak? Sangat bagus, sebab ini kan nama Allah yang, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ataupun mengasihani. Tulis 113 kata ulama. Kemudian habis tulis tu simpan dekat rumah. Semoga kita, ya Allah, ni namanya apa ni? Tabarruk dengan tafaul. Tafaul. Tulis dulu TAFA'_UL. Tafaul. Apa maksud tafaul? Harapan. Kita mengharapkan dengan keberkatan itu, kita simpan kat rumah, insya-Allah rumah kita terjaga daripada sesuatu yang tidak baik. Mudah-mudahan dengan keberkatannya itu. Itu bukannya salah, boleh. Kalau kita buat 786, tulis tak? Tak kan? Kita baca kan? Itu lebih baik. Jadi combine kan, apa salahnya? Tulis juga, tapi amalan 786 tu jangan tinggal setiap hari. Itu kan tadi kan tulis, ini kita baca lagi banyak. Tulis tu dekat kertas, dia ada attach kat badan kita tak? Tak kan? Tapi kita baca attach dengan badan kita kan? Ya, sebab lagilah. Tapi buat juga yang 113 tadi tu, buat. Siapa yang nak buat sila. Tapi jangan tinggal 786 every day. Itu lagilah, Masya Allah. Boleh? Itu petua ulama tu kat Aceh. Boleh dibuat, tidak salah. Baik, last kalau nak tanya, sila. Sebelum saya baca balik, siapa nak tanya? Setiap hari 786 lepas subuh paling bagus. Bacalah. Baca sikit-sikit. Kan kita nanti nak tengah driving nanti kan, jumpa trafik merah, kan sebahagian kita ni marah-marah, kan jadi stres lagi nanti, darah tinggi pula. Habiskan masanya sikit-sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Maksud saya tekan ni bukan di horn. Heran orang ni tekan ini ni. Counter. Bawa counter tu. Jangan pakai tasbih, jangan. Ni kena steering pula nanti. Alhamdulillah, ketika kita jam, traffic jam kan, orang lain stress. Apa ni lambat ni, apa ni? Dia tak seronok sebab inilah masa saya nak khatam. Kalau balik kat rumah nanti kan Abang Haji suruh buat roti canai. Khatamkan dulu. Jam kat depan tu, lagi dapat 100. Lagi seronok. Tengok hidup kita penuh dengan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang setiap hari mengerjakan solat sunat rawatib sebanyak 12 rakaat lillahi taala, maksud kerana Allah taala, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya sebuah rumah di dalam. Ini kita dapat ni setiap hari. Tapi jangan tinggal 12 rakaat. Sudah kita sebut tadi. Dalam riwayat Imam At-Tabarani disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum solat Zuhur, maka dia seakan-akan melakukan 4 rakaat solat tahajud pada malam harinya. Kan besar pahalanya. Barang siapa yang melakukan solat 4 rakaat sesudah solat Isyak, maka dia seakan-akan melakukan solat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Buat nota sikit, mazhab Syafi'i 4 rakaat ini bukan rawatib. Buat nota sikit ya.
Mazhab Syafi'i 4 rakaat ini bukan solat rawatib. Solat rawatib lepas isyak mazhab kita berapa? 2. Bermakna kita akan lakukan berapa rakaat? 6 rakaat. Kan dah 2 tadi tambah 4 ini, kecuali mazhab Hanafi. Buat nota ya. Mazhab Hanafi 4 rakaat termasuk rawatib. Tapi siapa yang nak letih-letih dia ikut mazhab Hanafi boleh. Tapi ketika dibuat 4 rakaat tu terus niat saya taklid mazhab Hanafi. Tapi ingat mazhab Hanafi menganggap 4 rakaat ini sebagai rawatib. Bila sebut rawatib wajib sebut ba'diyah. Boleh ada 2 alternatif. Ada 1 alternatif. Tapi paling bagus ikut mazhab kita lah. 2 rakaat dulu kemudian bangkit tanpa sebut ba'diyah. Nak sebut boleh tak? Boleh. Kalau rasa macam nak berebut-rebut tak apa. Dalam hati saya ikut mazhab Hanafi. 4 rakaat tadi tu. Tapi mazhab Hanafi ia adalah rawatib. Bila rawatib wajib sebut apa? Ba'diyah. Boleh faham ni? Cuba tanya dulu. Cuba tanya saya dulu supaya jelas. Jangan tak buat. Siapa yang dah buat teruskan, mudah-mudahan istiqamah. Berapa rakaat? 6 rakaat. Tapi kalaulah rasa macam suami nak balik dah, tak masak lagi ni, takut nanti suami marah, nak buat 4 rakaat tak apa. Suami kan pergi ke surau masjid, kita tak pergi. Daripada sebelum maghrib tadi dia suruh buat asam pedas, kita tak buat lagi ni. Ikan pari tu pun masih di atas lagi tu, freezer. Tak apalah. Waktu ni memang Kak Ajah selalu buat 6 rakaat. Tapi kali ni tak apa. Daripada dimarah abang Haji, buatlah 4 rakaat boleh. Saya bukan nak suruh bermudah-mudah ni, tidak. Paling bagus buat 6. Takut abang Haji boleh tahan juga tu kalau dia marah. Jadi baca, buat 4 rakaat tu, tapi sebut ba'diyah. Habis buat ba'diyah tu bacalah doa supaya abang Haji jangan marah. Tahu doanya? Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz berapa kali? 40. Baca Ya Azizu, Ya Aziz, Ya Azizu, Ya Aziz, Ya Azizu, Ya Aziz. Tiba-tiba bunyi kereta kat depan. Ya Azizu, Ya Aziz, Ya. Buat berapa kali? 4. Berapa kali 40? 401. 41. Nanti pengsan kat situ Kak Ajah. Dan 401 kereta dah bunyi kat depan tu. 41 kali. Sama ada isteri buat pada Abang Haji ataupun Abang Haji buat pada, sebab isteri dia boleh tahan. Sebab isterinya suruh beli tepung, balik kat rumah lupa tepung, gula dia belilah. Dalam kereta jangan masuk rumah lu Abang Haji. Ya Azizu, Ya Aziz, Ya Aziz. Baguslah, dua-dua lembut hati kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, tidak ada solat sunat pada siang hari yang boleh menyamai pahala solat tahajud selain solat 4 rakaat sebelum zuhur. Saya nak cerita sedikit perbincangan ulama ya, supaya tuan-tuan jangan terkejut. Untuk solat sunat selepas zuhur, masuk je zuhur, di situ ada khilaf ulama. Ada solat yang namanya solat zawal. Solat zawal, Z-A-W-A-L. Zawal tu maksudnya tergelincir. Maksudnya masuk zuhur, solat zawal dulu, tapi bukan solat qabliyah zuhur. Ini satu pendapat ulama. Solat dulu 4 rakaat. Usalli sunnataz zawal 4 rakaatin lillahi ta'ala. Saya sebut ni supaya jangan terkejut. Sebab ada ulama sebut solat 4 rakaat ini solat 4 rakaat ini khusus once masuk zuhur. Once masuk zuhur. Sebab ketika tergelincir itu waktu barakah.
Maka solat dulu zawal 4 rakaat. Usalli sunnataz zawal 4 rakaatin lillahi ta'ala. Lepas tu baru solat sunat qabliyah zuhur. Tetapi, ada tetapinya tu, pendapat kebanyakan ulama, solat zawal itu tergelincir matahari, itulah solat qabliyah zuhur. Jadi boleh. Nak guna pendapat pertama boleh. Tapi pendapat kuat mazhab kita, 4 rakaat tadi tu, itulah dia 4 rakaat sebelum zuhur. Tapi kalau ada dengar ada orang sembahyang itu, terutama sekali ulama Yaman. Orang Yaman kan kuat amal ibadat. Mereka solat tu 4 rakaat dulu, baru 4 rakaat sebelum zuhur. Boleh. Tapi pendapat paling kuat cukup dengan 4 rakaat sebelum zuhur, sama ada 4 rakaat sekaligus atau dua-dua. Boleh? Apa nama tadi solat sunat? Macam mana ejanya? Zai dulu. Zai, waw, alif, lam. Baru Melayu. Z, A, W, A. Ada berapa pendapat ulama? 2 pendapat ulama. Satu, solat yang tersendiri barulah qabliyah zuhur. Pendapat paling kuat, tak, itulah solat qabliyah, cuma namanya berbeza. Boleh? Tadi macam nak tanya, sila. Apa dia? Tak payah combine mengaji. Pilih satu-satu je. Kalau kalau Bang Haji nak buat dua-dua boleh, tapi jangan combine 8. Maksudnya 4 baru 4. Sebab ada solat yang boleh kita combine jadi 8. Apa dia? Contoh, kita masuk masjid lambat, orang dah solat zuhur, maka kita solat apa? Zuhur. Jangan sibuk dengan sunat lagi, ikut zuhur. Tapi kita niat nak bawa yang sebelum ni ke selepas. Boleh. Jadi lepas solat zuhur nanti kita akan solat 8 rakaat Bang Haji. Kita combine 8 rakaat tu boleh. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat mazhab kita Syafi'i, tak payah buat. Tapi saya nak kita ni cerita secara ilmiah ya. Bila ilmiah ni kita kena sebut pendapat-pendapat ulama. Maka ada sebahagian ulama mengatakan boleh. Macam mana kerjanya? 8 rakaat Bang Haji. Saya sebut 8 rakaat Bang Haji ni juga Kak Ajah. Sebab kalau Kak Ajah nak buat, solatnya begini. Usalli sunnatadh dhuhri 8 rakaat, 8 rakaat qabliyatan ba'diyatan, combine dua tu boleh, lillahi ta'ala. Tapi letih sikitlah, dah 8 rakaat tak ada tahiyat awal, 8 rakaat tahiyat pun tidak payah buat, tak dah 8 rakaat tak payah buat je. Buat orang pun tening tengok. Haji ni tak berhenti. Tahan kain pelikat tak berhenti. Walhal haji ni memang dapat ilmu. Apa dia? Boleh. Pendapat ini tidak kuat, tapi kalau nak buat boleh. Sebab tadi sayang kan tertinggal tadi tu. Walhal kalau nak qada boleh. Sembahyang sunat sebelum zuhur selalu kita buat. Hari itu lambat pula. Boleh qada tak? Boleh. Sembahyang zuhur macam biasa, kemudian ba'diyah macam biasa 4, kemudian qada sebelum, boleh. Sebab sembahyang itu muaqqat. Muaqqat maksudnya yang ada waktu. Sembahyang tarawih boleh qada. Malam tadi tak solat kan? Esok pagi nak qada tarawih boleh tak? Boleh, sebab ia ada waktu. Sekarang janganlah. Sekarang jangan, dah habis pun. Ni tu nak cerita, kalau nak cerita bab-bab furu' ni namanya furu'. Furu' ni yang branches. Ada pelik-pelik pendapat ulama. Tapi kita sebagai orang awam jangan pening dengan benda yang kecil-kecil macam ni. Buat yang biasa je. Tapi saya sebagai amanah ilmu saya kena sebut. Tapi saya nasihat, ikutlah jumhur ulama. Jumhur kata jangan buat 4-8 tu. Tapi sebahagian kita kan kadang-kadang dah lama dah buat, tiba-tiba ini nak qada boleh, tapi apa salahnya? Yang namanya ilmu tu walaupun sekali seumur hidup buat. Saya syorkan buatlah sekali. Buat sekali seumur hidup. Boleh. Sekali je seumur hidup. Kalau
2 kali seumur hidup, boleh, apa salahnya? Tapi kita sebagai orang yang berilmu terus, ini pendapat tidak kuat, itu tak payah, buat je 8 yang buat, tapi letih. Kenapa letih? Saya dah pernah buat. Letih. Kadang-kadang berapa tadi tak tahu, 5 ke 6. Kita jarang buat, tapi yang namanya ilmu buat walaupun sekali seumur hidup. Buat. Boleh tu? Tak habis hari ni. Ni last ke last? Lepas tu kita tabung dulu. Apa tu? Oh, zawal boleh. 4 sekaligus boleh, ataupun 2-2. Paling bagus 4. Kalau zawal tu memang khusus 4. Boleh lah. Dah, jangan tanya dulu. Kita berhenti dulu, kita sambung. Nanti kalau ada silakan bertanya ya. Bye.